Assalamualaikum, hai guys, hello YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okey, ini video berkaitan dengan QJ Motor Fortress 350 Okey. Setelah setahun penggunaan motosikal ni dengan mileage yang mencecah lebih kurang, kita tengok mileage dia. Okey. Tunggu sekejap. Okey, mileage dia kalau kita tengok kat sini, kita tengok kat sini, mileage dia 15,900, hampir 16,000 lah. Okey, bila mileage dah macam ni, dah cecah macam ni kan, dah setahun lebih, tayar dah mula botak. Dah bagi tahu korang lah, tayar dah mula botak lah tengah-tengah. Sebab skuter dia tak boleh line corner, so tayar dah mula botak dekat tengah-tengah. So korang bolehlah tukar tayar. Okey, yang ni tayar yang saya pakai adalah daripada Daily Tayar. Kejap, kita nak cari mana brand dia. Kita tunjuk brand dia. Ni. Dia nampak Daily Tayar. Okey, Daily Tayar. Brand Daily Tayar. Lagi satu dia tulis kat sini Urban Grip. Urban Grip macam ni lah. Seperti bunga yang korang tengok ni. Lagi satu dia yang bagusnya dia soft compound. Kalau korang nak tahu soft compound macam ni, nampak paling senang. Korang tekan ni pakai ibu jari, tenggelam tau. Nampak tenggelam. Maknanya tayar ni soft compound. Jadi kalau tayar ni selamat digunakan jalan kering dan jalan basah walaupun waktu hujan. Okey, walaupun waktu hujan tayar ni selamat dipakai. Lepas tu saiz dia, kalau korang nak beli tayar depan, korang kena beli 120 70 15. Okey. Kalau korang tengok ni, nampak ni ngam-ngam je. So janganlah gatal nak beli depan ni 130 bagai, tak payah. 120 je. Depan memang 120 je. Kalau korang beli lebih besar, mungkin dia akan sangkut kat magat ni. Okey, itu. Lepas tu pam tayar ni, kejap, mana pam tayar ni? Tayar depan ni maksimum load dia boleh sampai, alamak tak nampak, gelap. 200, sekejap. Saya cuba 224 kg tayar depan. Maksimum tayar depan. Dia punya berat boleh menampung 224 kg. Okey. Jom kita tengok tayar belakang pula. Tayar belakang dia sama gak Daily Tayar. Apa ni? Daily Tayar ni daripada Indonesia ya guys. So tayar daripada Indonesia memang dijamin kualiti dia terbaik lah. Sebab dia soft compound, dia boleh pakai waktu hujan. Okey, yang belakang ni pula korang kena beli 150 70 14. Yang depan tadi 15, yang belakang 14. Okey. Ni belakang ni korang boleh pakai 160 kalau nak pakai. Tapi magat ni kena buka lah. Magat ni kena buka. Kalau tak sangkut. Okey. So yang belakang ni Urban Grip juga. Selamat digunakan waktu jalan kering dan jalan basah. So dalam hujan boleh pakai lah, kan. Lepas tu maksimum load dia belakang ni boleh sampai berapa ni, 300 kg. Boleh menampung berat sehingga 300 kg. Okey. Harga dia korang kena check kat beg kuning lah. Sekarang YouTube dah ada beg kuning kan. Harga dia ada kat beg kuning. Tapi jujur saya cakap lah, saya beli dua-dua ni dekat Shopee. Harga dia lebih kurang RM334 depan dan belakang tayar. Lepas tu saya bawa pergi ke bengkel, upah pasang di bengkel RM55. Itu kat bengkel tempat saya pergi. Kalau bengkel tempat anda saya tak tahu. So anda boleh buat anggaran lah kalau nak tukar tayar. Itu saja informasi berkenaan tayar Fortress 350 QJ Motor. Kalau korang berminat nak tukar tayar, ni Daily Tayar yang saya sebut ni, harga Daily Tayar. Okey guys, semoga info kali ni bermanfaat kepada anda semua. Jangan lupa guys, yang paling penting ialah subscribe channel YouTube Ziman Story. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.